Siapa boleh bagi tahu benda ni nama apa? Mungkin hampa tak expect, tapi benda ni boleh buat ulam. Cuma hampa kena masak sikit lah sebab dia pahit. Kalau hampa suka makanan pahit-pahit tu, tahniah, hampa dah 60 series. Hampa pusing kuat sikit, boleh dengar aku bawa pagi. Anyway, nak masak benda ni, hampa kena rebus dia lama sikit dalam 15 minit. Untuk buang punya pahit-pahit tu, bagi dia kurang pahit. Bila dah siap masak, dia akan jadi kuning-kuning sikit. Hampa kena tapih, lepas tu letak air sejuk dan biarlah kat tepi. Untuk bahan-bahan tumis kan, kita pakai bahan-bahan simple saja, macam orang buat balado. Kita kisar udang kering, bawang putih, cabai. Kalau nak sedap, letak cabai lebih sikit. Tapi kalau hampa tak meletak pun tak apa, aku faham. Ada orang dia suka siksa dari dia dengan kepedasan, dan ada orang dia suka siksa dari dia dengan kepahitan. Tapi aku tak pernah tengok lagi lah orang challenge makan benda pahit. Tak tahulah kok ada pertandingan makan ubat sampai overdose. Mana aku tahu kan. Anyway, barang-barang kisar tu kita tumis macam biasa. Bagi dia naik bau sikit, letak gula, letak garam. Baru kita tahu benda pahit tu. Dah, aku tak mau beritahu nama dia sebab aku nak hampa teka. Kalau hampa teka salah, hampa tak dapat dia. Dan kalau hampa teka betul pun, hampa tak dapat dia. Tapi kalau hampa betul, dia macam naik sikit lah ego tu. Dia macam, pandai jugalah aku ni. Sangat-sangat berbudaya.